Tak sangka tau, Ramadan ni Brownie Munch dah jual 75,000 brownies tau. Okey, jom Mun share apa Brownie Munch buat sepanjang Ramadan. First kali event terbesar yang Brownie Munch masuk adalah Absolute Bazaar. Alhamdulillah, sambutan sangat menggalakkan. Jadi kita akan jumpa lagi insyaAllah pada Absolute Bazaar 2027. And then kita ada juga joint event TikTok Shop Bazaar Raya di IOICT Mall. Dekat sini pun sama, kita orang memang non-stop top up brownies tau. Hopefully nanti next year ada lagi TikTok Shop Bazaar ni. Dalam masa yang sama, kita ada buka juga di Alamanda Mall Putrajaya. Sebenarnya kan Alamanda ni ada satu sweet spot dalam hati kami. Tempat, customer dan management dekat sini antara stepping stone yang bantu perjalanan brand kami. Sebab tu bila pihak Alamanda cakap ada buat event dengan anak-anak yatim, kami terus on, tak ada fikir banyak pun. Moga pembelian kecil kami ni sedikit sebanyak dapat gembirakan hati anak-anak kecil ni. Kemudian kita ada buka juga di My Town Ceras KL dan juga Aeon Mall Seremban. Dua-dua tempat ni pun sangat special yang buat kami rasa macam nak buka lagi kat situ. Tapi buat masa sekarang ni, semua event-event yang sebut tu semuanya temporary. Untuk sekarang ni yang kekal adalah Southwest di Dengkil dan Aeon Mall Seremban. Jadi Manchester boleh dapat kalau Brownie Munch kat dua-dua tempat ni. Tapi jangan risau, kami pun tengah tengok-tengok lagi kat mana lah Brownie Munch boleh buka lagi secara tetap. Sepanjang Ramadan Brownie Munch ada juga buat corporate gifting yang mana ada NGO, badan kerajaan, swasta yang order untuk bagi kepada supplier, kepada staff. Ada juga yang order untuk bagi sumbangan, ada bagi kepada anak-anak yatim. Kami sebenarnya sangat-sangat terharu bila ada orang nak bagi Brownie Munch sebagai hadiah. Akhir sekali sepanjang Ramadan yang mana duduk jauh-jauh tu memang Brownie Munch post sampai depan pintu rumah. Mewakili Brownie Munch nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang dah rasa, dah bagi feedback positif, dan yang paling penting kepada siapa yang bagi ruang kepada kami untuk buat penambahbaikan. Terima kasih semua. Selamat Hari Raya.